Sampai hari ini tuan-tuan, saya teringat satu kematian orang yang sangat dekat sebelah rumah saya. Dulu, berapa puluh tahun yang dulu, seorang makcik, waktu kita masih lagi sekolah rendah, saya tidur malam dalam keadaan mendengar suara makcik tu membaca Quran. Esok bangun subuh, nak bangun ke sekolah sebab naik bas jauh, pun masih mendengar makcik tu membaca Quran. Bukan dia tak tidur, tetapi dia tidur lewat malam dengan baca Quran. Pagi esok dia bangun awal, memulakan kehidupan dia dengan membaca Quran. Makcik ni orang senang bergaul dengan dia, orang suka bawa dia, sebab dia selalu menggembirakan hati orang lain. Ni yang saya ingat. Tuan-tuan, pada hari kematian dia, saya di kampung itu, saya di situ. Makcik ni mati pada bulan Ramadan. 1. Selepas berbuka puasa dengan anak-anak dan cucu. 3. Pada malam Jumaat. 4. Ketika sujud sembahyang maghrib pada hari itu. Peristiwa tu sampai hari ni, sampai tadi sebelum ceramah, datang dalam minda saya. Dia lalu peristiwa tu. Saya kata, apakah kemuliaan Allah sekarang ni kepada makcik tu. Sebab kematian tidak boleh dibeli dan dipilih. Mati bulan Ramadan, selepas berbuka puasa dengan anak dan cucu, pada malam Jumaat, dan pada sujud terakhir solat itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemuliaan cara mati itu akan dibawa untuk berapa ratus ribu tahun di mahsyar nanti, tiap-tiap orang di kalangan kita. Kemuliaan antara yang orang dipuji oleh Nabi SAW, kalau kamu tidak punya ilmu, kamu bukan Nabi dan bukan Rasul, kamu tidak mati syahid, kamu bukan wali, kamu cintai Quran. Tuan tengok Quran, cintai Quran, baca Quran walaupun sedikit, baca Quran, minta dengan Allah, melazimi Quran. Sebab ahli Quran ini akan dimuliakan oleh Allah di bumi, di barzakh, di mahsyar, sampai dalam surga. Mereka di akhirat disebut ahlullah. Di mahsyar, Ahlul Quran tak semestinya yang menghafal Quran. Sekalipun mereka tidak menghafal Quran, tetapi mereka adalah melazimi bacaan Quran, merindui Quran, mengamalkan isi kandungan Quran. Mereka dibangkitkan di padang mahsyar dengan gelaran Ahlullah. Apabila nama mereka dipanggil di mahsyar, tidak satu perkataan pun yang perlu dilafazkan oleh mereka, kesemuanya dijawab oleh Quran. Satu-satunya kelompok yang ada peguam bela di padang mahsyar adalah Ahlul Quran, yang mewakili mereka untuk berhujjah di hadapan Allah. Berhujjah ni bukan bertikam lidah, tapi nak membela Tuhan dia. Daripada 114 surah, 2 surah yang akan mewakili orang tu. Nama surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bukan suruh baca Baqarah dan Ali Imran tiap-tiap hari. Quran. Lazimi Quran dengan penuh kasih, dengan penuh kerinduan, dengan penuh sayang, dan amalkan isi kandungan Quran. Baca walaupun 1 baris, 2 baris tiap-tiap hari. Jadi ahlullah. Jadi ahlullah.